Okay, bangun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baca doa. Okay, sebelum itu tengok ada sampah tak komen. Okey dah. Dah. Okey. Jadi tempat masing-masing dulu. Siapa nama kawan awal tu? Mahir. Okey. Bila awak tulis sampah, apa yang awak dapat? Apa ada? Dapat apa tu lagi? Menjaga kebersihan. Betul. Betul. Okey dah, duduk. Okey, sebelum mula keluarkan buku ibadat dulu. Keluarkan dulu. Okey, dah keluarkan belum? Dah. Okey, Ustaz nak tunjuk ni. Ini ada. Okey. Okey, sambung. Semua tengok sini. Okey. Okey, apa kat depan Ustaz ni? Kat mana Ustaz ni? Itu apa? Itu Doraemon. Nampak? Itu Doraemon. Okey, kat dalam pintu Doraemon ni ada sesuatu. Ada Doraemon ke? Ada apa? Nobita. Biru. Orang basket. Okey, Ustaz buka tu. Tapi okey, bila Ustaz buka, awak kena kata apa topik pelajaran hari ini Ustaz ajar. Betul? Kita sampai 3 dulu. 1. Okey, air. Okey, air. Betul ke Ustaz ajar ikut tak? Betul. Berkaitan mandi. Bila Ustaz Harun ada ajar itu pasal mandi. Pengertian kan? Okey. Yang itu Ustaz Harun ada ajar kan? Pengertian mandi. Ada berapa? 2 kan? Betul. Terus. Ada ingat tak? Okey.
Kamu lagi. Mandi wajib apa pengertiannya? Ibadahnya tampaknya apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Maksudnya apa? Mandi yang wajib. Macam mana mandi wajib tu? Itu kita akan belajar lagi. Okay, tengok mandi sunat. Yang tengah, Nofal. Yang tengah, apa? Mandi wajib. Mandi sunat. Ialah mandi yang bukan ya sunat. Apa contoh-contoh mandi sunat? Nofal, apa contoh-contoh mandi sunat? Rasanya pada hari itu kita awak pun ada buat rasanya. Mandi sunat hari lagi apa? Mandi sunat hari Fitri, solat banyak lagi. Dia apa? Solat raya. Solat raya haji. Solat raya apa lagi? Okey, ada lagi kan? Apa lagi depan apa? Okey. Okey. Hari itu Ustaz Harun ajar apa? Pengertian. Betul? Pengertian. Kan? Okey, hari ini kita akan belajar perkara yang mewajibkan mandi. Wajib. Bukan sunat-sunat. Kalau wajib tengok kajian. Kalau kita tak mandi, ibadah jadi sah tak? Sah ke? Betul. Kalau sunat ada dapat pak? Okey. Tengok yang pertama. Pertemuan Kritan. Itu dia aku. Pertemuan dua Kritan. Ada tak? Ada. Pertemuan dua Kritan. Okey, tengok fokus. Tengok dalam. Okey, tengok dalam pertemuan Kritan, faham tak? Dia tak faham kan? Apa benda pertemuan Kritan? Boleh? Apa benda ni? Pertemuan Kritan ni apa? Muritan. Muritan. Apa dia tahu tak? Okey, kita bagi tahu. Muritan ni adalah apa dia tengok dulu? Surah apa? 36. Yang pertama, lelaki pertemuan muritan ni dia ada banyak syarat. Ustaz bagi tahu yang pertama. Lelaki yang bersetubuh perlu mandi mandi wah. Okey. Okey, faham tak? Lelaki yang bersetubuh perlu mandi sebab sunat perkara termasuk dalam perkara yang mewajibkan mandi. Lagi apa dalam tu? Takkan lelaki je, perempuan kena tak? Perempuan semua punya. Perempuan tu masalah lelaki juga. Apabila seorang perempuan bersetubuh perlu mandi sebab dia dikasihkan kepada berapa? Pertemuan dua Kritan. Jadi ada jantina lelaki dengan jantina perempuan. Jadi dua-dua kena mandi. Yang belakang faham tak? Yang sana tu. Sampai dua.
Duritan. Okey, apa lagi? Apa lagi? Wajib apa yang wajib? Okey, kalau orang Musa wajib tak? Musa tahu tak Musa? Musa tahu tak Musa? Tak tahu? Musa tahu Musa? Musa tahu Musa? Musa tahu? Okey, Musa. Musa. Kan? Musa. Tahu? Orang yang Musa. Musa adalah okey tahu. Okey, dengar yang belakang. Pandang depan sini. Hadap sini. Pusingkan. Okey, Musa ni adalah jadi dua pusat. Unsa ni adalah dari dua-dua. Dia ada janji lelaki, dia ada janji perempuan. Faham? Maksudnya dalam diri dia ada dua. Mesti awak percaya betul. Bukan suami isteri. Dia satu badan. Tapi dia ada janji perempuan punya, dia ada janji lelaki. Itu pasal Allah tu. Ada orang ni. Apa dia apa? Kat mana pun ada. Bukanlah. Bukan kat Indonesia. Kat Afrika Negro. Jadi dia Musa tu, yang Ustaz kata, perlu mandi wajah tak? Tak. Apa? Okey, tengok lagi. Apa lagi? Tidak wajib apa? Tidak wajib bagi unsa yang muskil. Okey, unsa yang muskil ni apa? Unsa awal unsa dua. Ada dua kan? Laki dengan perempuan. Ada jenis lelaki dengan perempuan dalam satu badan dia. Okey, yang belakang apa lagi? Tadi macam nak cakap dengan Nofal, apa Nofal? Unsa muskil apa? Unsa muskil ni adalah dia dalam dia ni ada dua, tapi dia tak tahu sama ada jadi lelaki dia ataupun jadi kena perempuan dia lagi kuat. Faham? Faham? Dapat tak? Tak dapat? Dapat kan? Unsa muskil ni dia masih confused lagi. Dia punya jantina lelaki dia lagi kuat ke jantina perempuan dia lagi kuat? Okey, dapat? Macam itulah. Itulah termasuk dalam pertemuan kita. Perkara-perkara itu semua masuk dalam pertemuan kita. Okey, yang kedua adalah keluar mani. Tahu tak keluar mani apa? Duit. Lelaki punya. Tahu? Okey, lelaki dia keluar mani. Dia buat apa? Betul. Sebab tu dia sudah masuk dalam kalangan apa? Perkara yang mewajibkan mandi. Okey, ketiga apa nafas? Nafas. Apa? Mandi wajib. Ni apa? Mati. Mati. Okey, mati wajib mandi tak? Wajib. Wajib lah. Tak payah Mati kalau orang tahu jenazah. Sebab tu jenazah ni kena mati. Mandi wajib. Setiap orang yang meninggal perlu dimandikan wajib. Mandi wajib. Betul. Okey. Bagi tahu Ustaz, ada satu mati yang tak perlu mandi wajib. Apa? Mati dalam lagi sikit apa? Dia ada dia punya sebutan dia apa? Mati dalam Syah. Mati saya betul.
Okay, dengar. Yang tengah tu apa? Aku pijak apa? Mati apa? Mati dalam Mati dalam apa? Mati syahid. Dia saja tak wajib. Bahkan boleh jadi haram kalau kita mandikan dia. Betul? Okey. Tengok lagi. Yang keempat adalah perempuan punya. Laki pun kena tahu ni. Bukan perempuan yang kena tahu. Perempuan pun kena tahu laki. Laki pun kena tahu. Okey. Ustaz habis. Kita nak tengok nombor. Okey. Perempuan keluar ni perlu mandi wajib tak? Cakap perlu ataupun tidak? Wajib tak mandi? Perlu. Okey, betul. Sebab apa? Sebab dia hadas betul. Dah belajar lebih? Belajar 3 dah belajar. Itu dia belajar. Kena balik. Okey, yang kelima apa? Kalau kita lipat apa? Tak tahu awak je. Apa yang lipas? Darah apa? Darah air ni. Okey, lipas adalah darah. Darah apa? Kena kawan dia. Darah ketika melahirkan. Betul. Betul kan? Okey. Ini nak kawan-kawan tu. Okey, dengar balik. Okey. Dekat kepada awak. Ada depan. Dekat kepada. Jangan gini. Jangan. Jangan. Tiga pula. Okey, apa? Dengar balik. Darah lipat darah apa? Darah ketiga tu melahirkan. Yang belakang tu darah mana? Lipas darah apa? Darah ketiga melahirkan. Okey, bagus. Jadi dia wajib tak? Masuk dalam perkara yang mewajibkan mandi. Okey, yang terakhir. Bidadari apa? Apa? Bidadari pula. Tak tahu dah. Bidadari ni adalah satu darah juga. Okey, kita dah review. Darah apa? Darah ini. Ada. Darah ni ada. Darah bidadari darah apa? Merah itu puasa ya. Saya kata ada basah. Betul ke? Betul ke? Dia melahirkan anak dah betul. Okey, kita bagi tahu. Bidadari adalah darah selepas Okey, kita bagi perbezaan. Lipas adalah darah ketiga. Ketiga tu apa? Okey, begitu. Nampak dalam perut ni? Ya. Nampak dalam perut ni? Mak awak pusat. Keluar nafas sekali dengan darah. Itu dipanggil darah. Okey, apa dalam darah? Darah adalah bila dah jahit, bila apa, tapi still keluar darah. Itulah namanya darah. Okey, faham? Okey, dapat kan? Lepas
Saling. Lepas adalah ketiga mereka saling nombor. Dapat? Apa yang dapat? Tengok. Dapat. Ikut setiap kali. Dia ikut setiap kali. Pertama apa? Sampai dua ni. Okey, sempat sama-sama. Cool. Apa dulu bawa pusing? Cepat. Jangan biasa kawan. Okey, yang pertama apa? Sama-sama sebut. Yang kedua? Betul. Ketiga? Keempat? Kelima? Yang terakhir? Okey, saya tengok. Saya dah tahu dah. Dapat belum? Betul sini. Okey, pertama apa? Kedua apa? Sebut. Perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Apa mandi? Yang meninggal. Yang keempat. Yang tengok, senang ni kalau awak tak buat. Ini kalau jawab exam gitu-gitu. Apa pada ni? Dapat? Serius? Esok. Jangan dia buku kan? Apa dia buku macam apa? Betul. Kata apa? Dah siap tengok, semua dah siap lah. Okey, dah siap semua orang buku tulis. Ada jangan. Tambah dalam buku tulis. Asyik dalam buku tulis. Apa itu ni? Apa itu? Dan wow. Tapi awak sikit. Bagi dia jangan tengok. Awak garis ni.
Balik. Dan apa? Bila dah. Wow. Balik. Kita. Oh. Oh. Ya. Asamu. Oh ya. Balik. Oh ya. Oh. Bina dan Buddha balik dan nama betul. Ayuhan. Apa tak? Lagi nak. Tengok betul tak buat. Kalau betul bagus. Bagus. Tapi saya. Bagus. Betul. Lepas tu letak di mana? Apa? Teman. Roh. Apa? Kita ada. Kalau kita saya ni ada. Ada satu. Tapi mana pula? Ini kami. Bagaimana waktu? Lancar tu. Bisa dong. Oke, tunggu. Oke, kita senang lagi perkara. Okey, sekarang awak dapat ingat dan apa? Praktiskan masa luar. Praktiskan lah. Ingat, kalau ada datang tanya-tanya macam ni, buat apa? Lagi? Dulu wajibkan mandi. Awak di sini nanti kita akan belajar. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh? Tidak bangun. Mantap.